ada yang telah diterapkan dan sedang dibentangkan di Dewan Rakyat Parlimen, maka percayalah, yang akan untung adalah si kapitalis, yang akan kalah adalah rakyat biasa. Kerajaan hari ini mengolok-olokkan tuan-tuan dan puan-puan, menyatakan kononnya kami yang tidak puas hati dengan rang undang-undang URA ini ingin orang Melayu hanya miskin di bandar, ingin orang Melayu tidak moden, ingin orang Melayu tinggal di flat-flat rumah lama yang usang dan juga lusuh dan tidak bersih. Tapi percayalah, kalau kita baca rang undang-undang tersebut, ianya meliputi seluruh semenanjung dan juga boleh dikenakan di wilayah Persekutuan Labuan. Tidak ada dalam mana-mana rang undang-undang tersebut menyatakan kalau tanah itu milik orang Cina atau orang India, dia tidak akan dikenakan URA. Bermaksud rang undang-undang ini akan kena kepada semua orang. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Melayu dengar di sini, orang Cina dengar di sini, orang India dengar di sini, rakyat Malaysia dengar di sini. Hak anda sebagai pemilik, pemunya kediaman, hartanah, rumah, kediaman, bangunan dan sebagainya dijamin dan dijaga oleh perlembagaan persekutuan. Sekiranya kerajaan ataupun mana-mana pihak ingin ambil hak tersebut, ia mestilah dibalas dengan pampasan yang mencukupi ataupun pampasan yang memadai. Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Agung sebelum ini telah dengan jelas menyatakan pampasan mencukupi atau pampasan memadai itu maksudnya market value atau harga pasaran. Puas kita cari dalam rang undang-undang tersebut. Kerajaan tidak mendefinisikan pampasan langsung dalam rang undang-undang tersebut. Malah yang jauh lebih menakutkan dan merisaukan adalah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960. Kalau sekiranya tanah, hartanah, bangunan, kediaman tuan-tuan diambil, kalau kita tidak puas hati, kita boleh lakukan rujukan tanah ke mahkamah. Mahkamah menjadi pengadil, mahkamah menjadi pihak ketiga, mahkamah menjadi benteng kepada rakyat atas kerakusan kuasa eksekutif. Tetapi di dalam rang undang-undang URA tersebut, di bawah Akta Pembaharuan Semula Bandar tersebut, tidak wujud mana-mana mekanisme untuk ke mahkamah. Malah sebaliknya, diberi kuasa yang amat tinggi dan amat besar kepada seorang menteri di bawah rang undang-undang tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, peperangan ini bukan peperangan antara kaum. Peperangan ini peperangan untuk pemaju dan mereka yang menindas kerana mereka kaya. Tuan-tuan dan puan-puan, 139 kawasan di Kuala Lumpur ini telah pun siap sedia. Pemaju telah pun melihat kawasan-kawasan ini. Di Kampung Sungai Baru, pemaju perumahan gross development value-nya 2.3 atau 2.6 bilion ringgit. Pampasan yang dibayar dikabarkan setakat 62 hingga 67 ringgit. 63 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, yang sedang berlaku ini, kapitalis pemaju bersongkol dengan kerajaan untuk memastikan menindas hak anda. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, rakyat kena bersuara. Rakyat mesti berhimpun, dan himpunan itu adalah untuk tolak URA, tolak URA. Pada 26 hari bulan Oktober 2025 dikabarkan Presiden Amerika Syarikat akan menjejakkan kakinya ke Kuala Lumpur. Apa kata rakyat Malaysia? Tolak Trump. Dalam masa 1-2 hari ini, lagi sekali media dan propaganda kerajaan akan memainkan kononnya jemputan itu adalah atas semangat ASEAN. Semangat ASEAN dan semangat Malaysia adalah kedaulatan, kemerdekaan, hak bersuara dan hak untuk melawan sesiapa sahaja yang ingin menjadi penjajah. Kalau itulah Malaysia dan itulah ASEAN,
tolak kehadiran Trump di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita menjemput pemimpin Melayu yang tidak asing lagi kepada kita, Datuk Paduka Ibrahim Ali daripada Parti Putra. Ibrahim Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya saban hari rakyat Malaysia berikut atas berbagai-bagai isu. Hari ini isu lawatan Trump dan juga isu RUU. Sebenarnya semua ini tidak patut menjadi masalah kalau kita tidak mempunyai Perdana Menteri Mahathir. Allahu Akbar. Semuanya berlaku ini kerana Perdana Menteri. Kalau kepala ikan buruk, badannya buruk. Jadi saya tak nak bincang buat RUU. Saya tak nak bincang buat lawatan Trump. Pangkalnya ialah Anwar Ibrahim. Dia yang bertanggungjawab. Anwar, aku nak beritahu kat kamu. Kamu jangan sial lah. Kedatangan Trump ini sebenarnya untuk memprojek pribadi dia. Dia nak tunjuk dia hebat. Aku boleh bawa Trump datang Malaysia dan ASEAN. Bila masa Amerika jadi anggota ASEAN? Bila? Dan kalau ASEAN tak nak jemput, tuan rumah tak nak jemput, dia tak boleh datang. Atas urusan apa? Anwar boleh temberang lah. Kamu tak ada temberang saya lah. Sama-sama putih dulu. Baiklah. Ini punya pasal ini. Sanggup bawa dalam pijak bumi Malaysia. Dan sepanjang dia jadi Perdana Menteri, macam-macam isu berlaku. Dia ada pasal ini. Tak ada berkat. Kenapa saya kata tak ada berkat? Dia adalah pemimpin yang tidak bermaruah. Dia pemimpin yang tidak berakhlak. Bukan saya kata saudara pelajar. Dia tidak berakhlak. Jadi dia bawa Trump ini. Kalau dia kata kita tak nak terima, tak ada Trump. Yang menyusahkan kita ada bermasalah. Tetapi inilah Allah Ta'ala tunjuk satu persatu. Dan sekarang ni RUU ni, URA ni, terjelah lidah-lidah dua bincang. Bermusyawarah, convention, bincang itu bincang ini. Dia punya masalah ni. Dan kebubuhan tanah Rizak Melayu ada dalam perlembagaan kuat. Ambil kena ganti. Tanah Rizak Melayu boleh tinggal 12%. Dulu Raja-Raja Melayu kata tinggalkan kamu 50% tanah Rizak Melayu. Kalau ini pun hilang, RUU ni pun, kalau tak ada RUU ni pun, penyambung tetap.